Bisa juga masuk neraka. Sebab itu, tidak tersurik sedekahnya itu di papan laporan. Hanya minta lihat. Itu percuma saja, tidak tahu jemaah lain masuk di sedekah dan tidak bersurik ini papannya, nak lihat je. Hanya minta lihat. Ini kan? Kecik pengurus masjid, kau ustaz dan kau mengaji, tolong sampai ambil koyo. Itu tu sampean. Mudah-mudahan nyubah perangainya je. Allah semangat lah ustaz kau nyampean. Iya kan? Dah sudah mengaji kau kecik orang nak mengaji kau, nyo nak datang aja. Jadi ndak usah ustaz kau di pasan-pasan nang kaji le Pak. Kadang-kadang orang nak nampak pasan tentunya ndak datang nak. Biasalah ustaz tu kaji nang kenyo sampean, lai terengah di pengurus tu. Kau ndak agak-agak lah ustaz mengaji. Itulah kaji hari kini aja. Dangan salah.